faktor yang pengaruhi kehidupan yang sejahtera atau afiat. Sama-sama kita amalkan gaya hidup afiat dengan rangkaian produk Olive House yang kualitinya diiktiraf dunia. Layari olivehouse.my atau hubungi 013 5000 157. Rancangan Imanuna ini dibawakan kepada anda oleh Olive House. Penat dengan tugasan harian? Kembalikan kecergasan dengan Olive Plus 30X. Parti minyak zaitun asli dan organik dengan 30 kali ganda khasiat berbanding minyak zaitun biasa. Layari www.olivehouse.my untuk dapatkan Olive sekarang. Mak ni ke hulu ke hilir buat kerja mengemas memasak tak penat ke? Tak, sejak mak makan minyak zaitun Olive 30 yang abang kau belikan, badan mak rasa lebih ringan dan bertenaga. Mak makan minyak? Ya betul. Betul, minyak Olive 30 dari Morocco keluaran Olive House. Banyak manfaat untuk kesihatan kita. Elok kau sekeluarga pun makan ni. Hebat mak ni, saya pun nak jugalah. Mana nak beli? Hubungi aja 013-5000-157, 013-5000-157 atau layari olivehouse.my. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama Destinasi Iklim Inspirasi Inforia Islami pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, seperti apa yang kita maklumkan Mona, kita berada di Khamis petang. Seperti biasa jadual kita akan kita ikuti perbincangan menerusi rancangan Imanuna yang bermaksud iman kami. Okey, tausiah ilmu yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Aiman Al-Akiti, merupakan fellow kehormat IKIM yang mana beliau pun dah ada di konti kita ni nak mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dr. Aiman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mona, kita kembali bersama waktu ini dan saya kira ramai juga Mona yang menantikan rancangan ini yang boleh juga dengarkan kami, ikuti kami di Facebook Go Live IKIM FM, like fanpage kami dan juga tonton di situ. Boleh lihat secara langsung menerusi rancangan Imanuna ini. Ya, dan untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda di talian konti pada waktu ini 01129 004 004. Dan pada petang ini insya-Allah Dr. Aiman akan membincangkan tentang tajuk sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai mukadimah silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat saudara Syafiq, kepada Datin Mona, kepada segenap asatizah alim ulama dan kawan-kawan di luar sana, wabil khusus kepada segenap pendengar IKIM yang saya cintai, yang saya kasihi semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana telah mentakdirkan kita semua untuk bertemu lagi di petang ini dalam acara pengajian Imanuna atau sesi iman kami, iaitu iman kita semua, tentang pengajian kitab Aqidah Ahli Iman yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Fasil Fihri rahimahullah. Yang mana kita semua berharap insya-Allah ilmu yang kita dapatkan ini ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Dan tidak dilupakan selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat uzmah beliaulah yang kita semua berharapkan mendapatkan kelak di akhirat nanti. Amin. Tanpa membuang masa, kita akan masuk pada pengajian kita. Tapi sebelum itu kita reverse sikit macam biasa, iaitu sesi terakhir pada minggu lepas adalah tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, yang mana muallif berkata mutakallimun bi kalamin laisa bi harfin wala sautin, di mana Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman dengan sifat kalam yang bukan daripada huruf atau suara. Berarti kalam Allah bukan seperti kalam manusia yang bersuara dan berhuruf. Wala ya'tarihi sukutun wala taqdimun wala ta'khirun wala tartibun.
yang mana sifat kalam Allah SWT tidak memerlukan diam, permulaan, pengakhiran, tersusun, wala tab'idun wala inqita'un, dibahagi-bahagi juga tidak terputus-putus. Sifatuhu la tushbihu sifatil makhlukina. Kerana apa? Kerana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai sifat-sifat makhluk sama sekali, kama anna dzatahu la tushbihu zawatal makhlukin, iaitu seperti zatnya, iaitu zat Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai zat-zat makhluk sama sekali. Dari sini kita dah jelas bahawa sifat yang terakhir yang dapat kita ketahui secara pasti dan menetapkan sebagai salah satu daripada sifat-sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kalam. Okey, yang mana kalam Allah berbeza dengan kalam manusia, tidak bersuara, tidak berhuruf. Apabila kita membahas tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ini, maka bila ditetapkan ada sifat wajib, nescaya ada sifat mustahil bagi Allah SWT. Dan inilah pembahasan kita pada hari ini, iaitu tentang sifat mustahil. Mustahil ni apa? Atau secara masdarnya dipanggil dengan al-istihalah. Istihalah atau mustahil menurut ulama ahli kalam adalah satu perkara ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tidak dapat ditasawurkan oleh akal kewujudannya. Berarti dia adalah perkara, mungkin bahasa Inggeris yang paling biasa orang sebut mungkinlah nama dia perkara yang impossible. Impossible terjadi misalnya. Di mana contoh dia apabila kita kata 3 tambah 1 kita cakap 10. Itu adalah benda yang impossible. Akal tak boleh terima. Atau kita kata contoh dia orang ini wujud. Berarti kalau ada orang kata dia tu tak wujud, berarti itu perkara yang mustahil. Kerana buktinya dia wujud. Yeah. Ini adalah mustahil atau dipanggil dengan istihalah. Lawan mustahil adalah wajib. Wajib ini yang kita dah belajar pada minggu-minggu lepas, iaitu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Iaitu apa? Akal ni tak boleh mentasawurkan ketidakwujudan perkara tersebut. Berarti dia kena ada. Wujud dia itu kena ada. Setelah kita dah tahu definisi mustahil, muallif mengatakan atau berkata wal mustahilu alaihi ma yunafi ma taqaddama. Itu asas dia. Di mana dia kata mustahil kepadanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, ma yunafi ma taqaddama, segala apa yang menafikan apa yang telah ditetapkan dalam keterangan sebelum ini. Maksud dia, pada pertemuan pertama sekali kita kata Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat wujud. Berarti apa? Berarti mustahillah bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat adam. Adam itu tidak wujud dengan ain. Adamun berarti tidak wujud. Kerana apa? Apabila kita kata dalil wujudnya Allah adalah wujudnya alam. Kerana apa? Tak mungkinlah alam ini wujud tanpa zat yang menciptakan. Secara automatik kita akan kata, maka akal ini tidak boleh menerima ketidakwujudan Allah SWT. Berarti kalau Allah itu disifati dengan sifat tidak wujud, maka perkara tersebut adalah mustahil oleh akal. Kerana apa? La yutasawwaru fil aqli wujuduhu, tidak dapat ditasawurkan dalam akal, iaitu Allah disifati dengan sifat adam, iaitu tidak wujud. Itu maksud dia. Boleh faham kan? Kerana itu dipanggil dengan sifat mustahil. Sifat mustahil. Sifat mustahil ini ada berapa? Semua apa yang telah kita tetapkan pada pengajian kita yang hari itu, berarti sifat mustahil itu samalah dengan jumlah perkara tersebut. Maka dia pun berkata, ma yunafi ma taqaddama,
segala apa, iaitu apa yang telah ditetapkan dalam keterangan sebelum ini, kal ibtidai, seperti permulaan. Kenapa permulaan ini mustahil bagi Allah? Kerana bila dia guna perkataan Arab dia ibtida'. Berarti apa? Dia tasawur dia dapat ditasawurkan atau dapat digambarkan perkara yang dikatakan ada ibtida' ini adalah dari tidak ada lalu ada. Sebab itu dipanggil dengan permulaan. Maksudnya dari tidak ada lalu ada berarti dia bermula. Bukan al-awwal wal-akhiru yang ada di dalam ayat Al-Quran dan lain-lain termasuk nama-nama Allah. Kerana al-awwal wal-akhiru iaitu awalnya Allah tanpa ada permulaan. Maksud dia yang terawal sekali, tidak ada yang wujud sebelum dia. Kerana dia wujud tanpa ada permulaan. Mungkin kita akan sambung insya-Allah pembahasan ini pada sesi yang akan setelah ini insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi kejap lagi. Dan untuk anda jangan ke mana-mana, boleh terus hantarkan soalan-soalan menerusi di talian WhatsApp konti kita 01129004 Juga boleh letakkan soalan anda di ruangan komen di Facebook IKIM FM. Ya, terus setia bersama kami. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Mak ni ke hulu ke hilir buat kerja mengemas memasak tak penat ke? Tak, sejak mak makan minyak zaitun Olive 30 yang abang kau belikan, badan mak rasa lebih ringan dan bertenaga. Mak makan minyak? Ya betul. Betul, minyak Olive 30 dari Morocco keluaran Olive House. Banyak manfaat untuk kesihatan kita. Elok kau sekeluarga pun makan ni. Hebat mak ni, saya pun nak jugalah. Mana nak beli? Hubungi aja 01355157, 01355157 atau layari olivehouse.my.
Alhamdulillah, destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami masih bersama pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh dan juga bersama tetamu program Imanuna pada petang ini yang bahagia Dr. Aiman Al-Akiti. Ya, kita bincang-bincang tentang tajuk sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda ada kitab atau buku Aqidah Ahli Iman, boleh sama-sama kita buka di situ, kita hayati bersama-sama dengan perbincangan ini. Ayo, kita nak sambung lagi doktor berkaitan dengan tajuk ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Setelah dia kata contoh salah satu sifat mustahil bagi Allah iaitu al-ibtida', iaitu ada permulaan, yang mana permulaan ini maksudnya dari tidak ada lalu ada. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana akan melazimkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini bukanlah khalik tapi makhluk, kerana ada yang mewujudkan dia, dan ini adalah mustahil, akal tidak dapat menerimanya. Contoh yang kedua lagi, dia meneruskan kal ibtidai wal inqidai, iaitu apa? Penghabisan. Maksud inqida ini penghabisan. Maksud penghabisan ini apa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ada penghabisannya. Dan ini adalah mustahil baginya, na'uzubillahi min zalik. Jadi kerana apa? Kerana Allah SWT bersifat dengan kekal. Kekal abadi maksudnya tidak akan sirna, tidak ada inqita', tidak ada penghabisan. Dia adalah selama-lamanya. Seperti itu. Wal musyabahah. Wal musyabahah iaitu bersamaan li khalqihi dengan makhluknya. Jadi termasuk sifat mustahil bagi Allah SWT, Allah disifati dengan sifat ada persamaan dengan makhluknya. Contohnya seperti apa? Seperti orang yang membayangkan Allah SWT di dalam akal dia atau khayalannya, menggambarkan dalam khayalannya Allah ini adalah seperti manusia, seperti raja yang duduk di singgasana memakai mahkota misalnya, dan ada yang sampai membuatnya, menggambarkannya dan memasuk di dalam filem-filem atau cerita kononnya Tuhan. Seperti itu, na'udzubillahi min zalik. Perkara itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah SWT tidak ada yang menyamainya. Laisa kamisli syai'un. Wa wujudi syarikin lahu. Termasuk sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah wujudu syarikin lahu, iaitu wujudnya sekutu baginya. Maksudnya wujudnya sekutu baginya itu apa? Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kononnya memiliki yang sama-sama sepertinya. Maksudnya sama-sama Tuhan lah. Sama ada 2, 3, 4, 5, 6 atau berbilangan Tuhan yang lain, ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Dalil kita dah jelaskan. Kalaulah Tuhan ini ada 2, nescaya akan bertarunglah kedua-dua Tuhan ini. La fasadata, iaitu bumi dan langit akan hancur. Dan perkara itu adalah mustahil. Sebab itu kita kata, akal ini tak boleh terima di mana ada lebih daripada satu Tuhan Sang Pencipta sekalian alam. Kerana apa? Yang namanya Tuhan, dia mestilah esa satu. Kalau dia tidak esa, nescaya dia akan bertarung dengan sesamanya. Bila dia sebut wa wujudi syarikin lahu, termasuk pecahan bagi ini adalah persamaan di dalam sifatnya. Bukan hanya zatnya, tapi dalam sifatnya. Seperti halnya kita kata ada makhluk selain Allah SWT yang memiliki sifat sama dengan sifat Allah. Maksud dia sama seperti apa? Iaitu ilmunya sama dengan ilmu Allah. Qadim, mengetahui segala-galanya tanpa ada batas dan sejak azali lagi. Ini mustahil. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Seperti apa? Seperti makhluk tersebut misalnya, dia ini
melihat melihat seperti Allah melihat, dalam erti apa? Melihat tanpa ada batas sama sekali. Semua benda dia boleh nampak sama sekali, semua benda. Misalan dia sama dengan sifat basar Allah SWT yang sama. Ini juga mustahil. Kerana Allah SWT sifatnya adalah Esa. Begitu juga af'al Allah SWT, iaitu perbuatan Allah SWT Esa, di mana tidak ada satu pun makhluk yang ikut bersama-sama dengan Allah dalam berbuat. Maka kita percaya segala sesuatu yang terjadi di alam ini, itu semua adalah kembali kepada iradah Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, wa ma yamna'u al-idraka kal mauti wal ama was samam. Termasuk lagi perkara yang mustahil bagi Allah SWT adalah perkara yang menghalang idrak. Idrak itu penemuan. Masuk penemuan tu contoh dia. Syafiq baru tengok bangun pagi, tengok matahari dah terbit. Dengan tengok tu, Syafiq dalam otak dia dah menemukan, oh dah pagi. Itu nama dia idrak. Idrak. Okay. Lalu apa dia sebut? Kal mauti. Perkara yang menghalang idrak bagi Allah SWT, ini perkara mustahil. Kerana apa? Ini yang saya sebut, ulama sebut bahawa apa? Bahawa ada sebahagian ulama mengatakan ada sifat setelah itu, iaitu dipanggil dengan sifat idrak. Ada yang kata tak, idrak dah masuk dalam ilmu, dah masuk dalam basar dan sama. Inti dia, apabila kita membahas sifat mustahil bagi Allah SWT, maka kita akan membahas tentang mustahilnya apapun yang menghalang idrak kepada Allah SWT. Maksudnya Allah terhalang untuk menemukan atau mengetahui sesuatu. Kal mauti, seperti mati. Orang yang mati, macam mana dia nak tahu? Contoh dia. Kucing tu dah mati, kita tusuk dengan pisau pun dia tak rasa. Kerana dia dah mati. Misalan dia. Kal mauti. Kerana orang atau zat yang mati, dia tidak layak untuk memiliki sifat sama dan basar. Okey. Lalu wal ama. Termasuk darinya adalah ama. Ama itu apa? Iaitu buta. Buta ini apa? Kita kata takkanlah kita nak menyifatkan Allah SWT sebagai Tuhan yang menciptakan kita dengan mata untuk melihat. Takkan Allah SWT itu buta, tidak maha melihat. Na'udzubillahi min zalik. Wassamami, iaitu setelah buta tadi, iaitu pekak. Pekak ni apa? Iaitu tak dapat dengar. Takkanlah Allah SWT ini pekak, tidak dapat mendengar. Padahal apapun yang kita kata di dalam hati kita, dalam hati sanubari kita, Allah SWT maha mengetahui. Wa ma yamna'ul af'ala kal jahli wal ajzi. Begitu juga mustahil segala apa yang mencegah af'al, betul. Segala apa yang mencegah pentadbiran atau perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalan dia apa? Kal jahli, seperti bodoh. Wal ajzi, dan lemah. Kerana apa? Allah SWT mencipta alam ini yang begitu hebatnya, yang kita sebagai makhluk ni pun kagum dengan alam yang juga makhluk. Padahal lepas tu kita takkanlah nak mensifati Allah SWT dengan sifat, iaitu apa? Jahlin. Tak tahu. Bodoh. Tak, ini mustahil bagi Allah SWT. Allah SWT mesti dibersihkan daripada segala sifat jahil. Wal ajzi, dan lemah. Takkan Allah SWT yang memberi kita kekuatan justru dia lemah. Ini juga mustahil. Lalu wa adami takhsisi lil mumkinati. InsyaAllah kita sambung sesi setelah ini, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Dan untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda di WhatsApp Konti pada waktu ini 01129 004 004. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Pekerja itu
akan kita tempuhi setiap hari bagi orang yang bekerja. Kerana itu biarlah suasana kerja itu suasana yang ceria. Biar kita menjadi orang yang pertama menceriakan orang lain. Kerana itu hadirin, hendaklah kita yang pertama sekali umpamanya memulakan senyuman. Sebab senyuman itu adalah suatu sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu itu ke wajah saudaramu itu adalah suatu sedekah. Tidak ada orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ma ra'ayna akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah kami melihat orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan, "Do smile. If you smile, you will make the whole world very bright." Hendaklah engkau senyum. Kerana kalau engkau senyum, engkau akan menjadikan dunia ini sangat ceria. Begitu juga akan ceria dalam suasana pekerjaan rakan-rakan, akan disenangi dan akan menghasilkan suasana kerja yang sangat harmoni dan sangat tenang. Wah, anak mak tukar kereta baru. Besar dan lasak. Kereta apa ni, Saiful? Ford Ranger Raja Pickup, Mak. Bulan-bulan bayar RM463 je. Ha? RM463 je? Biar betul. Ya, miliki Ford Ranger baru hari ini dan jimat sehingga RM11,000. Anda juga berpeluang memenangi hadiah elektronik bernilai RM2,000. Tertaluk pada terma dan syarat. Build Ford Tough. Edaran Side Derby Auto Connection. Yang ni basah. Yang ni kering. Yang ni pula bertangkai. Mana satu yang sedap ni? Semua pun sedap. Dari Timur Tengah tahu. Kurma Hanifah ini sangat berkualiti dan harganya pun cukup rendah. Wah, kalau macam tu saya nak beli banyak lah. Ha, boleh dapat kat Pasar Raya Hanifah. Jalan Masjid India sini je tau. Dapatkan kurma Hanifah secara borong di Pasar Raya Hanifah, Jalan Masjid India, Kuala Lumpur. Jom beli! Mak ni ke hulu ke hilir buat kerja mengemas memasak tak penat ke? Tak, sejak mak makan minyak zaitun Olive 30 yang abang kau belikan, badan mak rasa lebih ringan dan bertenaga. Mak makan minyak? Ya, betul. Betul, minyak Olive 30 dari Morocco keluaran Olive House. Banyak manfaat untuk kesihatan kita. Elok kau sekeluarga pun makan ni. Hebat mak ni, saya pun nak jugalah. Mana nak beli? Hubungi aja 01355157, 01355157 atau layari olivehouse.my. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini Kim setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat sama kita orang Sabah. Penat dengan tugasan harian? Kembalikan kecergasan dengan Olive Plus 30X. Pati minyak zaitun asli dan organik dengan 30 kali ganda khasiat berbanding minyak zaitun biasa. Layari olivehouse.my untuk dapatkan Olive sekarang. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh dan juga Mona Jasman. Menerusi waktu ini, rancangan yang kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Aiman Al-Akidi, merupakan fellow kehormat IKIM. Kita bincang tajuknya untuk hari ini, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan untuk para pendengar, hantarkan soalan anda pada waktu ini di talian 01129004 004. Dan kita sambung kembali, Doktor, bersama sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mu'alif berkata, wa adami takhsisi lil mumkinati bi alla yakuna muridan mukhtaran li fi'lihi wa ma yamna'ul kalama kal kharsi. Iaitu apa? Juga iaitu adami takhsisi, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu menentukan atau menciptakan sifat bagi perkara-perkara yang mungkin atau mumkinat, perkara yang harus. Termasuk mustahil, Allah SWT tak mampu untuk menentukan si Aiman ini duduk ke, berdiri, jalan ke, berlari, pergi ke, tidur, dan ngantuk ke, tak ngantuk, misalnya. Ini adalah perkara yang mustahil kalau Allah tak mampu tentukan perkara mungkinat tersebut. Bi alla yakuna, kerana apabila seumpama Allah disifati dengan tidak mampu menentukan perkara mumkinat, nescaya Allah SWT itu tidak lagi bersifat dengan muridan, iaitu memiliki kehendak. Dia nescaya tidak disifati dengan memiliki sifat kehendak. Dan ini takkanlah Allah SWT, Tuhan tidak memiliki iradah, tidak memiliki kehendak.
Ini mustahil, akal tak boleh terima. Mukhtaron, seolah-olah Allah SWT tidak ada pilihan. Kehendak dia, dia terpaksa memasukkan seorang dalam syurga misalnya. Kerana terpaksa. Na'udzubillahi min zalik. Allah SWT adalah Tuhan yang maha berkuasa. Apapun yang dia nak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lalu li fi'lihi, mukhtaran li fi'lihi, iaitu memiliki ikhtiar atas perbuatannya. Dan yang terakhir, iaitu wa ma yamna'u al-kalama kal kharasi. Begitu juga segala apa yang menghalang untuk berfirman bagi Allah SWT. Seperti apa? Seperti sifat bisu. Kal kharasi. Kharasi ni bisu. Bisu ni berarti tak boleh bercakap. Tak boleh berfirman lah. Kalau bagi Allah SWT yang layak dengan dipanggil sebagai sifat firman, iaitu berfirman. Allah SWT ini mustahil. Takkanlah Allah SWT Tuhan tak boleh berfirman. Kerana apa? Firman Allah SWT itu bertakluk, dan takluk dia dalalah menunjukkan kepada kita apakah perintahnya, apakah larangannya, dan apakah hakikat sesuatu, segala khabar yang diceritakan yang telah lalu benar-benar terjadi atau yang akan datang. Misalnya. Okey. Dalam hal ini, lalu ulama berkata, kal-kharasi ini disyarahkan oleh mu'alif, wal muradu huna al-kharas. Kharas itu di sini adalah al-batini. Kharas batini itu apa? Iaitu tidak mampu untuk, tidak ada firman, tak boleh nak mengeluahkan. Li'annal kharasa yutlaqu ala zahiri wal batin. Kerana bisu ni sebenarnya secara mutlak ada dua. Ada zahir dan ada batin. Yang dimaksud di sini, wal muradu huna al batini. Iaitu yang dimaksud di sini adalah bisu dalam batin. Li'annahu ta'ala ghairu muttasifin bil kalamil lafzi. Kerana sesungguhnya Allah SWT itu tidak disifati dengan sifat kalam al-lafzi. Kerana apa? Seperti kita sebut, kalam ada dua. Ada kalam nafzi, ada kalam nafsi. Kalam lafzi itu seperti bersuara, berhuruf. Dan lain, Allah SWT dibersihkan dari perkara ini. Tapi bal bin nafsi, malah Allah SWT disifati dengan sifat kalam nafsi. Fadidduhu, maka lawan dia adalah al-batini. Lawan dia al-batini, iaitu kalam batin. Okey, mungkin dah jelas. Kalau ada pertanyaan, silakan insya-Allah. InsyaAllah kita akan bawakan pertanyaan dari Facebook Go Live IKIM FM. Ada sahabat kita yang tinggalkan soalan di ruangan komen. Ada Muhammad Syahrul Azlan bertanya, Doktor, macam mana Allah berbicara dengan Nabi Musa AS? Sebab sifat mustahil kan, Allah nak berbicara, nak membayangkan pun kita tak tahu macam mana kan. Doktor. Okey, terima kasih kepada si penanya. Sebab itu saya pernah terangkan pada pertemuan minggu lepas kalau tidak salah. Kalau tersalah, meaning mungkin dalam pengajian saya di tempat lain lah. Saya pun dah terlalu banyak, saya tak ingat. Jadi ini ada dua pendapat di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat golongan Asy'ariyah mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hijab Nabi Musa alaihissalam untuk mendengarkan kalam-kalam Allah yang qadim. Macam mana tu kita tak tahu. Tak dapat. Kerana apa? Dalam kitab-kitab seperti Tijanud Darari dan kitab-kitab akidah yang lain, ada meriwayatkan contoh dia, Nabi Musa AS ketika turun dari bukit Turu Sina, menutup telinga dia kerana merasakan kenikmatannya kalam Allah yang qadim, sehingga kan dia tidak mahu mendengarkan apapun suara yang hadis yang baru ini. Kerana terlalu nikmat, dia tutup, turun tu dalam keadaan tutup. Menurut dia macam tu. Jadi itu pendapat Asy'ariyah. Pendapat kedua adalah golongan Maturidiyah yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala perdengarkan kepada Nabi Musa alaihissalam kalamnya yang lafzi. Maksud dia Allah SWT iaitu bagi dia dengar yang suara punya part. Contoh dia bagi dengar yang kalam lafzi, yang hadis yang baru ni lah. Didengarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita tak dapat nak macam mana asli dia, kita tak dapat lah. Ya. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Dan dari Muhammad
Syahmi bin Rosli dari Melaka. Soalannya, sekiranya Allah itu mempunyai sifat seperti makhluk, iaitu melihat dan mendengar, kenapa Allah tidak boleh bersifat seperti duduk, mempunyai tangan dan sebagainya? Silakan doktor. Terima kasih kepada Syahmi bin Rosli dari Melaka. Jadi Syahmi kena faham dulu apakah itu zat, apakah itu sifat. Kalau zat ini perkara, contohnya benda atau perkara, yang mana sifat itu melekat pada zat. Contoh dia, kalau boleh yang tengok Facebook, saya pegang buku ni, warna dia warna putih. Bila kita sebut buku ini zat, sifat dia warna putih. Bila kita pegang ni, kita pegang buku atau pegang putih? Buku. Kerana sifat itu berada pada zat. Betul. Jadi kalau kita faham ni, sekarang kita tanya kepada Syahmi tadilah. Tangan tu ni tangan. Anggota kan? Anggota tangan ni. Kalaulah Allah SWT memiliki tangan, dan kita kata dia ada sifat tangan, tak masuk akal lah. Kerana apa? Tangan ini sifat atau zat? Tangan ini adalah zat, bukan sifat. Macam mana Allah disifatkan atau diberi tangan sebagai anggota tubuh, lalu kita katakan ini sifat? Itu tak masuk akal. Tak boleh. Tak betul tu. Jadi kita kata sifat Allah memiliki sifat. Sifat apa? Sama' dan basar. Tapi manusia pun ada dengar, boleh melihat. Samalah dengan Allah. Beza. Kita mendengar pakai anggota tubuh. Ada telinga. Tak ada telinga, tak boleh dengar. Allah SWT maha mendengar tanpa perlu telinga. Jadi ada perbezaan dia. Perbezaan ada sifat sama Allah dengan sifat sama manusia. Nampak ni? Sama dengan sifat wujud. Wujud Allah SWT tanpa memerlukan sesuatu untuk wujud. Dan Allah dah memang wujud sedia ada. Qadim. Kita wujud kita dahlah kita diciptakan oleh Allah. Dan kita ini juga akan sirna suatu saat. Akan mati. Akan tidak ada suatu saat. Akan mati. Misalan dia. Berarti ini beza sifat ini. Tak boleh dikatakan sama. Berbeza. Sifat Allah SWT berbeza dengan sekalian makhluk. InsyaAllah. Okay, kita dah sampai di hujung pertemuan ini, Doktor. Mungkin sedikit kesimpulan yang boleh kita buat menerusi tajuk ini, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, inti daripada tajuk pada hari ini, apabila kita menetapkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah SWT, yang akal ini tidak boleh terima ketidakwujudan sifat itu bagi zat Allah SWT, nescaya automatik apapun lawan daripada sifat-sifat yang wajib, ini nama dia sifat mustahil bagi Allah SWT, iaitu akal tidak boleh terima kewujudan sifat yang mustahil ini tadi. InsyaAllah, Doktor. Dengan apa yang kita dengarkan itu, insyaAllah ada lagi kefahaman untuk kita boleh diguna pakai sebagai kefahaman kita, menjadikan kita ini lebih mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak, Doktor. Dan mungkin kita nak tahu minggu hadapan apa? InsyaAllah kita akan tutup sifat Allah dengan pembahasan sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. InsyaAllah. Nantikan bersama-sama tu. Okey. Kita akan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Aiman. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan sekalian, teruskan bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Infuriah Islami. Rancangan Imanuna itu tadi dibawakan kepada anda oleh Olive House. Penat dengan tugasan harian? Kembalikan kecergasan dengan Olive Plus 30X. Parti minyak zaitun asli dan organik dengan 30 kali ganda khasiat berbanding minyak zaitun biasa. Layari www.olivehouse.my untuk dapatkan Olive sekarang. Mak ni ke hulu ke hilir buat kerja mengemas memasak tak penat ke? Tak, sejak mak makan minyak zaitun Olive 30 yang abang kau belikan, badan mak rasa lebih ringan dan bertenaga. Mak makan minyak? Ya, betul. Betul, minyak Olive 30 dari Morocco keluaran Olive House.